Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Hi, welcome back to the second episode of Combating Hand, Foot and Mouth Disease. My name is Christy and today we are going to know more about this disease. In the last episode, we found out about what is hand, foot and mouth disease. But is this disease actually dangerous? Generally, hand, foot and mouth disease is mild and self-limiting, but some viruses like EVA71 can spread to the brain, which leads to permanent damage to the body or causes death. You must be wondering, can you get hand, foot and mouth disease more than once? The answer is yes. You can get hand, foot and mouth disease more than once. If you are attacked by EVA71, you will only develop immunity against EVA71, not other hand, foot and mouth disease viruses. So you can still get attacks from other hand, foot and mouth disease viruses next time. So, how is hand, foot and mouth disease identified? Early diagnosis is very important and diagnosis is usually based on clinical signs and symptoms. Laboratory tests such as PCR can be performed to detect the evil enteroviruses. And it is important to know if the hand, foot and mouth disease is caused by EVA71, as this virus is more commonly associated with brain infection. So now, let's recap on what we learned so far. 1. Hand, foot and mouth disease can be dangerous if the brain is infected. 2. You can get hand, foot and mouth disease more than once. 3. Early diagnosis of hand, foot and mouth disease is important. Now you know the danger of hand, foot and mouth disease. Stay tuned for the next episode where we talk about how hand, foot and mouth disease spread. See you there! Kindergarten is the first place where we first start our educational journey. But what happens if it needs to be closed down due to infectious diseases? Children's education journey will be greatly affected as they won't be able to go to school, slowing down their learning process and affecting their learning skills. So, it is very important for us to know, where does this disease come from and how do you avoid catching it? First of all, you can find the hand, foot and mouth disease viruses in the nose, throat, blister fluid, and feces of an infected person. And the viruses can be spread under these situations. Cough or sneeze, close contact with hand, foot and mouth disease patients, touching the blister fluid or feces of hand, foot and mouth disease patients, sharing eating utensils or personal belongings such as towels and toothbrush, touching contaminated surfaces such as doorknob, switch, and table surface. Hand, foot and mouth disease patients are more likely to spread the virus during the first week of infection. That is why early diagnosis is very important to reduce the transmission. So how do we treat this disease? There is no specific medicine to treat hand, foot and mouth disease. Treatment is usually given to reduce the signs and symptoms experienced by patients.
common medicines are given to treat symptoms such as fever and painful ulcers. Children must also drink regularly to prevent dehydration. Although this dangerous disease is roaming around, There's no vaccine available for hand, foot, and mouth disease in Malaysia. The EVA71 vaccine is only available in China. Vaccines have saved many lives around the world. The complications associated with vaccines are rare. and most importantly, vaccines are safe. There are much more benefits than risk, and with this vaccine, we don't need to suffer from the bad effects of the disease. Parents and caretakers, it is our job to protect the young ones from this dangerous disease. As the saying goes, prevention is better than cure. Now, let's recap on what we learned today. 1. Hand, foot, and mouth disease can spread easily. 2. There is no specific medicine for hand, foot, and mouth disease. 3. You have to wait for a vaccine that can prevent you from getting sick. Find out on the next episode on what you can do to protect your kids from this disease. See you on the next episode. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua viewer. View pada pagi ini amat memanjakan, melebihi daripada jangkaan kami lah. Pada pagi ini, kita akan berkongsi mengenai satu topik yang agak serius, iaitu penyakit. Sebelum kita pergi lebih terperinci, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurlina binti Lamampa, penolong pegawai kesihatan persekitaran Jabatan Kesihatan Persekutuan Labuan sebagai moderator anda pada pagi ini. Di sebelah saya, yang juga merupakan panel kita pada pagi ini, Puan Christine Graviety, anak Jetta. Morning, Puan. Morning. Rasanya lebih sesuai untuk Puan sendiri memperkenalkan diri, Puan. Dipersilakan, Puan. Terima kasih Puan Nolina. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya adalah Christine Graviety, anak Jetta, penolong pegawai kesihatan persekitaran daripada Unit Kawalan Penyakit Berjangkit, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan saya juga merupakan salah seorang pegawai yang mengendalikan pemantauan dan kawalan kes HFMD di kawasan operasi kami di wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, kita terus ke topik kita pada pagi ini, ya, Puan. Okay. HFMD tanggungjawab bersama, penguatkuasaan sebagai pelindungan. Topik ini penting kerana HFMD bukan sekadar isu perubatan, tetapi turut melibatkan tanggungjawab ibu bapa, pengusaha taska dan tadika, pengamal perubatan serta peranan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa tempat kesihatan. Jadi boleh Puan jelaskan sedikit berkenaan penyakit HFMD? Okey, baiklah Puan Lina. Okey, secara umumnya penyakit ada banyak. Tapi hari ini atau pagi inilah kita nak fokus kepada satu penyakit sahaja, iaitu penyakit HFMD, iaitu Hand, Foot and Mouth Disease. Dalam bahasa Melayu, kita sebut sebagai penyakit tangan, kaki dan mulut. Pernah dengar tak? Okay. HFMD ialah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh enterovirus, iaitu majoritinya Coxsackie virus, A16 dan enterovirus atau lebih dikenali sebagai EE71, dan kebanyakannya menyerang kanak-kanak yang berumur di bawah 10 tahun lah. Dan antara gejala utamalah yang sering dikaitkan dengan kanak-kanak adalah demam, ulcer di mulut, serta ruam atau lepuh di bahagian tangan dan kaki. Kadang-kadang ada juga yang di bahagian celah paha ataupun bahagian kawasan diapers lah. Dan walaupun kebanyakan kes adalah ringan, namun HFMD ni boleh merebak dengan sangat cepat dan dalam keadaan yang tertentu boleh menyebabkan komplikasi serius jika tidak dikawal dengan baik. Oh, baik Puan. Jadi penyakit HFMD ini sering dilihat pada golongan kanak-kanak. Terdapat isu peningkatan kes HFMD pada tahun lepas, terutamanya selepas musim cuti sekolah. Adakah benar, Puan Christine? Ya, Puan Lina. Sepanjang tahun 2025, terdapat peningkatan kes HFMD yang sangat tinggi di seluruh negeri di Malaysia berbanding tahun sebelumnya lah, iaitu pada tahun 2024.
Sebanyak 99,601 kes HFMD dilaporkan sehingga Minggu Epidemiologi ke-17 tahun 2025 di Malaysia, iaitu kenaikan sekitar 266% berbanding tahun 2024 pada tempoh yang sama. Dan untuk kanak-kanak yang sering kena adalah merupakan 7 tahun. Merupakan kumpulan yang paling terjejas, terutamanya di taska, prasekolah, pusat jagaan dan sekolah rendah jugalah. Dan di Labuan sendiri, wabak banyak dilihat dari taska, tadika dan sekolah rendah. Daripada yang Puan jelaskan tadi, kita dapat lihat peningkatan sebanyak 266%. Boleh Puan terangkan apakah punca berlakunya peningkatan ini? Okey, baiklah. Okey, biasanya selepas cuti sekolah, apabila kanak-kanak kembali ke sekolah atau taska, kanak-kanak ni sering berinteraksi secara rapatlah antara satu sama lain semasa bermain dengan kanak-kanak, belajar atau melakukan aktiviti berkumpulan. Jadi, kontak fizikal yang rapat inilah memudahkan penyebaran kuman melalui sentuhan, titisan air atau batuk atau bersin. Dan untuk makluman juga, kanak-kanak cenderung berkongsi mainan, alat pembelajaran dan menyentuh permukaan yang sama seperti meja, kerusi. Sebab kita tak boleh nak larangkan kanak-kanak dia boleh buat apa-apa saja yang dia mau. Jadi kalau kita sebagai parents ni kena tengok jugalah. Dan jika kebersihan tidak dijaga dengan baik, kuman tu boleh berpindahlah dengan mudah daripada seorang kanak-kanak kepada kanak-kanak yang lain. Dan untuk makluman juga, aktiviti di sekolah dan pusat jagaan dia sering berlaku di ruang yang tertutup dengan pengudaraan yang agak terhad. Dan keadaan seperti ini juga dia boleh meningkatkan risiko penularan penyakit, terutamanya apabila ramai kanak-kanak berada dalam satu ruang untuk tempoh yang lama lah, agak lama. Dan kita boleh lihat juga semasa musim perayaan dan cuti, kanak-kanak ni terlibat dalam pergaulan sosial yang lebih luas seperti kunjungan keluarga, majlis, apapun kita selalu cakap family gathering. Betul. Lepas tu pergerakan dan interaksi yang ramai individu daripada latar belakang yang berbeza, yang kita tidak tahu juga status kesihatan dia macam mana. Inilah yang faktor ini seterusnya menyumbanglah kepada kluster HFMD yang biasanya dilapor selepas masa interaksi sosial yang tinggi. Dan selain itu, masalah utama yang sering dikenang pasti ialah kanak-kanak yang bergejala masih dibenarkan hadir ke taska atau tadika walaupun mereka menunjukkan gejala HFMD seperti demam, ruam, lepuh pada tangan atau kaki atau mulut. Ini mungkin berlaku kerana ibu bapa kurang kesedaran atau memandang remeh tentang kepentingan untuk tidak menghantar anak-anak yang sakit atau tiada garis panduan lah atau polisi yang tegas daripada pihak taska atau tadika tersebutlah. Dan yang kedua, satu lagi, kes HFMD ni tidak dinotifikasi dengan kadar yang segera. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, HFMD ni merupakan penyakit berjangkit yang memerlukan notifikasi segera kepada pihak kesihatan lah. Dan apa implikasi jika dia tidak dilaporkan awal? Jika dia tidak dilaporkan awal, dia boleh menyukarkan pihak kesihatan untuk mengambil langkah kawalan yang awal lah, dan sehingga boleh menyebabkan penyebaran HFMD yang meluas dalam komuniti dan sekolah. Okey, langkah kawalan dan pembersihan juga tidak dilaksanakan secara konsisten. Ini adalah langkah kawalan termasuklah pembersihan persekitaran, sanitasi mainan dan pengasingan kanak-kanak yang sakit. Ketidakpatuhan ini mungkin berlaku kerana kekurangan kaki tangan ataupun jadual pembersihan yang tidak jelas atau tidak disediakan ataupun kurang pemantauan daripada penyelia atau pengurus taska lah, begitu. Keadaan ini boleh meningkatkan risiko penularan dan boleh mencetuskan wabak. Okey Puan, tadi keadaan macam ni memang agak menyedihkan lah kerana ia melibatkan golongan kanak-kanak yang banyak terjejas. Tadi pun ada sebut tanggungjawab bersama. Sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab bersama ini Puan? Okey, baiklah. Okey, untuk tanggungjawab ni,
Sebenarnya, untuk makluman, tanggungjawab untuk mengawal penyakit HFMD ini, dia tidak hanya terletak pada pihak kesihatan sahajalah. Sebab ia merupakan tanggungjawab bersama termasuk ibu bapa, pihak taska, tadika, sekolah serta pengamal perubatan. Maksudnya di sini, semua pihak tu perlu bekerjasama dalam menangani peningkatan kes HFMD inilah. Ini termasuk melalui pemantauan kesihatan kanak-kanak, pengamalan kebersihan diri yang tinggi, pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan pemberian lawatan serta nasihat yang tepat. Okey, contoh kita tengok apa peranan tanggungjawab ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak tersebutlah. Ibu bapa sepatutnya tidak menghantar anak mereka lah yang bergejala ke taska atau tadika dan sekolah. Maksudnya bergejala ni contohnya macam ada demam ataupun ada bintik-bintik timbul, bintik-bintik 1-2 dekat tapak tangan ataupun ada ulcer di mulut. Terlebih dahulu diorang kena dapatkan pemeriksaan awal lah atau rawatan awal di klinik kesihatan ataupun klinik swasta dengan pengamal perubatan yang berdaftar lah. Dan untuk sekiranya didiagnos sebagai HFMD atau tidaklah, dan sekiranya memang didiagnos sebagai HFMD, perkara yang perlu ibu bapa tu maklumkan adalah kepada tempat jagaan tu. Macamnya contoh di taska, dia kena maklumkan kepada taska tu lah yang anak dia disahkan HFMD supaya taska tu lebih alert. Maksudnya dia lebih alert, dia boleh maklumkan kepada ibu bapa yang lain terdapat kes di pusat jagaan supaya ibu bapa lain pun lebih alert. Dan satu lagi, ibu bapa juga tidak membawa anak yang bergejala itulah ke kawasan, anak bukan yang bergejala lagi, yang sudah didiagnos sebagai HFMD ke kawasan tumpuan yang ramai. Contohnya macam taman permainan, pasar raya, kedai makan, dan dia hendaklah dikuarantinlah lebih kurang dalam tempoh 5 hari di rumah. Okey, yang kedua adalah peranan atau tanggungjawab pengusaha taska dan tadika. Okey, di sini peranan taska dan tadika atau pusat jagaan, pihak taska hendaklah wajib membuat saringan gatekeeping lah di pintu taska untuk memastikan tiada kanak-kanak yang bergejala lah yang dibenarkan masuk ke dalam taska. Dan mereka juga hendaklah tidak menerima mana-mana kanak-kanak ke taska sekiranya mempunyai gejala. Dan satu lagi, kalau boleh, taska atau tadika dia wajib, kalau bolehlah, diorang hendak ada satu ruang khas, nama dia sick bay room, di mana kanak-kanak yang semasa dia disaring ataupun gatekeeping dilakukan, kanak-kanak tu sihat. Contohnya lepas tu bila dia di taska dan tiba-tiba gejala tu muncul di semasa di taska, di situlah kegunaan sick bay room tu untuk menempatkan kanak-kanak yang bergejala tersebut sebelum ibu bapa tu datang ambil lah. Dan pihak taska atau tadika atau sekolah juga hendaklah memberi kerjasama penuh lah kepada pihak kesihatan sekiranya ada apa-apa bantuan yang kami perlukan daripada pihak diorang. Okey, yang ketiga adalah tanggungjawab pengamal perubatan. Okey, untuk bahagian ini, untuk makluman juga, pengamal perubatan dia wajib untuk membuat notifikasi kes HFMD mengikut keperluan undang-undang di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit atau lebih dikenali sebagai Akta 342. Dan selain itu, pengamal perubatan juga hendaklah memberikan pendidikan kesihatan kepada ibu bapa lah yang di mana anak dia kena HFMD. Oh, okey. Baik, Puan. Kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Because it's dirty. Because then there's no germs and or bacteria in our hands, so we can eat. 3 seconds. 1 hour. 20 seconds. 20 seconds. That's right. We need to wash our hands 20 seconds to kill all the evil viruses on our hand. Hi, my name is Christy and today we are going to talk about hand washing. Do you know the correct way to wash your hands? Let me teach you. First, wet your hands with water. Put some soap on your hands.
Scrub your hands and make loads of bubbles. Make sure to clean the back and the front of your hands. Remember to wash between your fingers. Scrub your palm and your thumb. Now, rinse and dry your hands. And you're done. Germs free. Now, you know the right steps to wash your hands. So, when do we need to wash our hands? Always wash your hands before and after eating, after using the toilet, after coughing or sneezing and blowing your nose, after touching commonly touched surfaces such as lift buttons, doorknobs, and table surfaces, after touching trash or anything dirty. So kids, let's all practice good hygiene and defeat all the evil viruses around us. Germs free! Silik-silikan dino matonu, kogogor dititundun duku. Oh naratu, iti ginawoku. Limumis dino turosnu, kagayat diti ginawoku. Oh naratu, iti ginawoku. Kesanganunu ingka anoda pobuhatan kudika ilumonku o FB-nu tonu donku o IG-nu nung oilaanku isay ngaranu mintu tunongku dadika narosian nuku moy rubah Sobitan aku, podu masan
Terima kasih semua kerana setia bersama kami dalam FB Live hari ini dengan topik HFMD tanggungjawab semua penguatkuasaan sebagai pelindungan. Okey Puan, boleh Puan jelaskan sedikit peranan seorang penguatkuasa atau pegawai yang diberi kuasa dalam kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit? Tidak mikrofon. Terus. Pegawai selain itu, pegawai berkuasa juga berperanan dalam tindakan penguatkuasaan terhadap kegagalan notifikasi. Contohnya macam seorang pengamal perubatan wajib untuk menotifikasi kes HFMD Ikut yang ditetapkan. Dan sekiranya gagal untuk berbuat demikian, boleh menyebabkan tindakan undang-undang. Okey, penguatkuasa juga berperanan dalam arahan pengasingan dan penutupan sementara premis, di mana penguatkuasa boleh mengeluarkan arahan pengasingan kuarantin bagi kanak-kanak yang bergejala. Dan dalam kes wabak di pusat jagaan, penguatkuasa dia boleh menutup sementara operasi untuk kawalan penyebaran lah. Ini sekiranya kalau wabak, macam dalam satu kes pusat jagaan ni ada 2 atau 3 kes dalam satu pusat jagaan, maksudnya pusat jagaan tu boleh ditutup sementara. Tempoh dia macam 10 hari lah daripada tempoh incubation period. Dan penguatkuasa juga boleh menjadi saluran maklumat rasmi mengenai HFMD kepada ibu bapa dan pengusaha taska, tadika dan sekolah. Okey, baik. Saya percaya sebelum ini kita pernah dengar berkenaan topik HFMD dengan gejala dan rawatan yang akan diberikan. Tetapi, sebenarnya apa maksud penguatkuasaan sebagai pelindungan? Kebiasaannya kita dengar penguatkuasa cuma berikan denda, kompaun. Boleh Puan ceritakan sedikit? Oh, okey. Untuk yang itu, sebenarnya kita perlu fahamilah bahawa penguatkuasaan dia bukan maksudnya bertujuan untuk menghukum, tetapi dia lebih kepada melindungi komuniti. Yang ini komuniti ni kita khususkan kepada kanak-kanak lah. Maksudnya kanak-kanak tu tindakan yang boleh diambil lah jika berlaku kegagalan notifikasi kes HFMD, ketidakpatuhan kepada arahan kesihatan, keengganan melaksanakan langkah kawalan yang telah diberikan, dan maksudnya penerusan operasi walaupun telah diarahkan untuk tutup sementara, begitu. Dan sebenarnya penguatkuasaan ni dia juga bertujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan lah sebenarnya, dan untuk mencegah wabak yang lebih besar serta untuk melindungi kanak-kanak yang sihat. Dan untuk makluman juga, apa yang saya ingin sampaikan pada sesi pagi ini adalah penguatkuasaan sebenarnya tidak pun diperlukan apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing dan tanggungjawab masing-masing dalam menangani HFMD. Kita tidak boleh mengharapkan peranan daripada pihak kesihatan sahajalah dalam menangani HFMD. Dan apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing, kita boleh katakan penguatkuasaan ini sebenarnya jarang untuk kita gunakan lah. Okey Puan, boleh Puan jelaskan apakah akta ataupun peraturan yang dikuatkuasakan untuk penyakit berjangkit ini dan siapa sahaja yang boleh dikenakan tindakan di bawah akta itu? Okey, untuk ini kita ada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun lebih dikenali sebagai Akta 342. Okey, di dalam Akta 342, di bawah Seksyen 10-1, dia adalah untuk mewajibkan setiap individu atau pengamal perubatan yang mengetahui adanya kes penyakit berjangkit
boleh untuk melaporkan kepada pegawai kesihatan daerah dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey. Untuk Seksyen 12-1 pula menetapkan tiada seorang pun tahu atau mempunyai sebab untuk percaya bahawa dia menghidap penyakit berjangkit boleh mendedahkan orang lain kepada risiko jangkitan melalui kehadiran atau kelakuannya di mana-mana tempat awam atau mana-mana tempat lain yang digunakan bersama-sama orang lain selain anggota keluarga atau rumahnya sendiri. Okey. Di bawah Seksyen 18-1, penguatkuasa boleh membuat pemeriksaan dan mengarahkan pembersihan premis di mana telah wujudnya kes penyakit berjangkit dan boleh membuat penutupan premis juga jika keadaan premis tersebut berisiko untuk menular penyakit berjangkit. Maksudnya di sini, jika berlaku kluster HFMD di tempat seperti taska, tadika atau sekolah, pegawai kesihatan dia boleh mengarahkan penutupan sementara untuk tujuan nyakuman dan bagi memutuskan rantaian jangkitan. Jadi yang kedua, siapa yang boleh dikompaun mengikut Akta 342? Okey, yang ini saya akan jelaskan. Yang boleh dikompaun adalah doktor hospital kerajaan atau swasta, pengamal perubatan klinik swasta atau mana-mana individu yang diwajibkan dalam Akta 342 untuk menotifikasi penyakit lah. Dan kegagalan melaporkan kes HFMD atau penyakit berjangkit lain dalam tempoh yang telah ditetapkan boleh menyebabkan kompaun di bawah Akta 342 atau tindakan mahkamah termasuk denda. Bagaimana pula dengan pihak taska, tadika, sekolah? Pihak kesihatan boleh jalankan tindakan penguatkuasaan juga ke, Puan? Oh, boleh Puan Lina. Pihak pengurus atau taska, tadika dan sekolah juga boleh dikenakan kompaun ataupun tindakan sementara jika diorang cuai lah. Dan sebenarnya ini juga bertujuan untuk menghentikan penularan di dalam komuniti. Dan ini ada termaktublah di bawah Akta 342 termasuk garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia tentang kawalan HFMD di institusi pendidikan awal kanak-kanak. Dan mereka, maksudnya sini pihak taska atau tadika juga hendaklah bertanggungjawab jika untuk melaporkan sebarang kes atau kluster HFMD ke pejabat kesihatan daerah lah. Dan mengasingkan murid yang dijangkiti sekiranya terdapat murid ataupun kanak-kanak yang bergejala di taska tersebut lah. Selain itu, hendaklah melaksanakan kawalan kebersihan dan sanitasi seperti yang telah diarahkan dalam arahan pembersihan yang telah diberikan oleh pegawai penguat berkuasa kepada mereka lah. Tadi pun ada sebut mengenai pengamal perubatan atau doktor yang boleh dikenakan tindakan jika tidak menotifikasikan kes penyakit berjangkit. Apakah impak dan boleh Puan jelaskan sedikit berkenaan notifikasi kes penyakit berjangkit tersebut? Okey, untuk yang ini dalam konteks HFMD, HFMD dalam doktor yang gagal memaklumkan kes HFMD kepada pihak berkuasa boleh mengundang audit lah dan siasatan oleh bahagian penguatkuasaan kesihatan. Kalau untuk di Labuan ni, dia jatuh di bawah Seksyen Inspektorat dan Perundangan lah. Dan pengamal perubatan tersebut juga boleh dikenakan kompaun atau penalti jika didapati cuai tanpa sebab munasabah. Dan tujuannya seperti yang saya maklumkan juga memang adalah untuk perlindungan kesihatan awam, bukan untuk menghukum secara sewenang-wenangnya, tetapi ini adalah untuk memastikan notifikasi cepat bagi kawalan wabak. Oh, okey. Terima kasih, Puan. Boleh Puan jelaskan dari segi kawalan dan tindakan pencegahan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan penyakit HFMD ini? Okey. Untuk dari segi kawalan dan pencegahan, seperti yang saya telah terangkan tadi, ini kalau di peringkat ibu bapa atau penjaga kanak-kanak, ibu bapa kena elaklah hantar anak yang sudah bergejala di taska, maksudnya ada demam, ulcer, ada selesema, dan
kena buat pengasingan kanak-kanak yang bergejala di rumah sehingga sembuh sepenuhnya. Maksudnya jangan bawa keluar kawasan tumpuan ramai, yang maksudnya di mana ramai-ramai orang berkumpul, dan sekiranya pun ada family gathering, kalau boleh kena tidak perlu datang dululah. Bukannya itu adalah kira kita punya tanggungjawab juga untuk tidak menyebarkan penyakit tersebut kepada ahli keluarga yang lain lah, dan memaklumkan kepada pihak TASKA atau Tadika jika anak tu memang disahkan HFMD. Okey, untuk kawalan yang di peringkat TASKA atau Tadika, ini pihak TASKA, pusat jagaan, dia kena buat pengesanan awal. Maksudnya pantau kanak-kanak tu setiap hari. Mana-mana kanak-kanak yang datang, walaupun sudah masa diorang disaring, buat gatekeeping awal pagi, kanak-kanak tu sihat, tapi dekat TASKA tu boleh pantau sekiranya ada kanak-kanak tu yang bergejala atau demam, boleh maklumkan kepada ibu bapa untuk terus datang ambil lah. Begitu. Jangan macam tunggu sehingga petang baru nak maklumkan kepada ibu bapa lah. So itu adalah tanggungjawab pihak TASKA. Dan sekiranya berlaku penutupan sementara, yang ini penutupan ni adalah atas arahan di bawah Seksyen 18 ataupun pusat jagaan tu dia secara sukarela lah, inisiatif dia sendiri untuk membuat penutupan, untuk pembasmian dan sanitasi dia sendirilah untuk memutuskan rantaian jangkitan. Dan TASKA juga kalau ikutkan, dia orang memang kena buat pembersihan secara berkala. Maksudnya di sini TASKA dia tidak boleh ada TASKA bila kami tanya dia ada yang jawab 2-3 hari, 2-3 kali sehari itu tiada. Dia buat macam seminggu 3 kali. Sepatutnya dia kena buat bukan kerap dia tu setiap hari. Maksudnya sebelum kanak-kanak masuk dan selepas kanak-kanak tu balik lah daripada TASKA. Maksudnya dalam sehari tu dia buat 2 kali, pagi dengan petang. Dan TASKA juga pusat jagaan, TASKA atau Tadika, dia wajib untuk menyediakan rekod kesihatan dan kehadiran kanak-kanak yang lengkap lah. Yang ini sebenarnya memudahkan kepada pegawai berkuasa lah yang datang, dia boleh tengok rekod tu dan dia boleh cek maksudnya daripada status suhu yang dicek, lepas tu adakah saringan betul-betul dijalankan, adakah gatekeeping dijalankan. Yang ini biasanya yang dijalankan oleh pegawai berkuasa lah apabila dia datang ke pusat jagaan tersebut. Okey, kawalan di peringkat penguatkuasaan, pegawai berkuasa dia boleh buat audit dan pemeriksaan SOP di pusat jagaan kanak-kanak tersebut lah. Dan tindakan terhadap kegagalan notifikasi. Yang ini lebih pada pengamal perubatan yang telah diterangkan tadi. Ini macam amaran atau denda kepada individu yang berkenaan. Dan bimbingan kepada pengusaha dan ibu bapa tentang kawalan jangkitan penyakit tersebut. Dan yang selain itu dia ada buat pemantauan wabak melalui laporan harian atau mingguan lah. Okey Puan, baiklah. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung FB Live kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita habiskan live kita, boleh Puan berikan beberapa pesanan kepada viewer kita pada hari ini dan kita akan open untuk sesi soal jawab lah. Okey, sebelum saya akhiri sesi saya pada hari ini, saya ingin mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sentiasalah amalkan kebersihan diri yang tinggi. Contohnya, hendaklah kerap basuh tangan dengan sabun selepas ke tandas dan sebelum makan. Dan selain itu, untuk anak-anak yang dijangkiti HFMD, elakkan berkongsi peralatan lah. Makan, minum dan tuala di kalangan kanak-kanak, adik-beradik dia di rumah. Dan di TASKA, tidak semestinya di TASKA, di rumah juga kena ibu bapa, ada anak yang kena HFMD, kena kerap sanitasi mainan dan pembukaan di mana anak-anak tu senang sentuh lah, kena dibersihkan secara berkala. Dan ingatlah, dan ini lagi saya ingin pesan, ingat, langkah pencegahan penyakit berjangkit, terutamanya HFMD, bukan hanya tanggungjawab petugas kesihatan atau pegawai perubatan sahaja, tapi ia merupakan tanggungjawab bersama dari semua pihak. Okey, terima kasih Puan. Sekarang ni kita akan sambung kepada sesi soal jawab daripada viewer. Mana-mana viewer yang ingin bertanya soalan, boleh terus
type soalan anda lah. Kami akan cuba jawab sekiranya boleh. Kami jawab sekarang, kami akan jawab sekarang. Kita teruskan. Kami go through dulu daripada soalan-soalan yang telah diajukan. Sekejap ya. Okey. Oh, ada banyak juga soalan daripada viewer. Okey, salah satu daripadanya adalah daripada Muhammad Syafiq. Saya nak tanya lesen taska berapa? Untuk soalan lesen taska rasanya pihak KKM tidak berapa tahulah. Tapi kalau Encik Muhammad Syafiq berminat, boleh hubungi Jabatan Kebajikan untuk dapatkan jawapan untuk soalan itulah. Soalan kedua, HFMD ni boleh berjangkit pada orang dewasa. Macam mana puan? Okey, untuk yang pertanyaan yang tanya HFMD ni boleh berjangkit kepada orang dewasa atau tidak? Okey, ini jawapannya boleh. Biasanya agak jarang-jarang berlaku, tapi memang terdapat HFMD ni memang ada orang yang sudah dewasa memang boleh kena lah. Ini jika boleh dikatakan jika imuniti badan dia rendah, dia pun akan boleh dapat. Ada satu situasi kami hari tu di mana anak beranak dia ada 3 orang anak. 3 orang anak dia tu tiga-tiga tu kena HFMD dan seorang ibu ni dia menjagalah anak dia di rumah. Dan dia sendiri pun kena HFMD tersebut. Jangkitan daripada anak dia sendirilah. Maksudnya walaupun kiranya HFMD ini tidak mengenal usia lah puan. Ya, tapi dia agak jarang-jarang berlaku. Tapi memang ada. Faham. Soalan yang lain juga, HFMD boleh berulang ke kalau anak dah kena? Macam mana puan? Okey, yang ini soalan dia HFMD boleh berulang ke kalau ada anak yang dah kena? Jawapan dia boleh sebab HFMD ni dia ada banyak jenis virus. Dan sekiranya anak puan tu sudah kena virus yang macam Coxsackie virus, dia ada banyak lagi jenis virus enterovirus, dia ada banyak-banyak jenis virus yang lain. Jadi memang jawapan dia memang boleh. Sebab itulah walaupun macam mungkin puan cakap anak saya dah kena HFMD, jadi dia tak mungkin kena lagi. Jawapannya memang salah lah. Jawapannya memang boleh kena, dan kalau boleh memang kena sentiasa kena sentiasa amalkan kebersihan diri yang tinggi. So siapa yang ada anak kecil sentiasa kerap monitor anak, maksudnya sebelum makan, so diorang cuci tangan, kena sediakan hand sanitizer kalau pergi ke kawasan yang tumpuan ramai lah. Faham. Okey, soalan seterusnya. Sebentar. Okey. Apakah rawatan untuk penyakit ini? Macam mana puan? Rawatan. Okey, kalau untuk rawatan HFMD, dia tiada macam ubat khas lah. Macam HFMD ni dia tiada ubat khas untuk dibagi untuk HFMD sendiri. Maksudnya kalau ada demam, biasanya pegawai perubatan dia akan bagi ubat demam lah. Biasanya Panadol. Dan kalau ada ulcer di mulut, dia memang akan ada bagi ubat sapu ataupun krim untuk disapu di dalam ulcer lah di mulut. Begitu. Dia tiada macam ubat yang khas atau spesifik untuk HFMD ni sendiri. Begitu. Dan Panadol itu pun ikut umur budak tersebut lah, kanak-kanak tersebut. Kiranya dia tidak sebarang macam suntikan atau ubat yang spesifik lah untuk penyakit ni. Dan HFMD ni pun setakat ini mungkin belum ada vaksin juga lah. Dia virus kan. Okey, soalan yang seterusnya. Salam, HFMD selalunya sinonim dengan kanak-kanak, sehingga umur berapa sebenarnya HFMD ini boleh dijangkiti atau menjangkiti lah. Yang ini mana jawapannya? Okey, untuk yang ini HFMD selalunya sinonim dengan kanak-kanak lah. Dan untuk yang ini umur yang kerap, yang biasanya kanak-kanak, kalau ikut kami punya macam data pun, dia adalah budak-budak yang 10 tahun dan ke bawah. Tapi namun ada juga budak-budak yang sudah lebih daripada 10 tahun kena, namun jarang. Sebab kes yang kebanyakannya memang adalah 10 tahun dan ke bawah lah. Kes yang sangat banyak dilaporkan. Okey, seterusnya soalan
Bilakah anak yang dijangkiti HFMD boleh dihantar semula ke Taska selepas tamat tempoh kuarantin? Okey. Bilakah anak yang dijangkiti HFMD boleh dihantar semula? Okey, soalan ni memang kerap kali ditanya oleh semua parents lah ataupun guru-guru atau pihak Taska tu sendiri kepada kami lah. Dan biasanya jawapan kami itu adalah untuk tunggu dia punya, biasanya pengamal bila dia sudah didiagnose oleh HFMD di klinik, pengamal perubatan biasanya akan beli cuti kuarantin macam 5 hari ataupun daripada tempoh dia dijangkiti itulah. So selepas tamat tempoh kuarantin mungkin dia punya keadaan tu masih ada belum sembuh sepenuhnya ataupun masih ada merah-merah di tangan dia, sebaiknya pihak ibu bapa tu boleh ke klinik semula, klinik untuk bertanya lah, memintakan kepastian kepada pengamal perubatan sama adakah anak dia ni selamat ataupun untuk dihantar ke Taska, adakah dia sudah sembuh sepenuhnya, dia boleh dapatkan macam preskripsi daripada doktor tu ataupun surat daripada doktor yang mengatakan anak dia sudah sembuh sepenuhnya dan boleh dihantar ke Taska semula. Begitu. Sekiranya lebih baik sekiranya ibu bapa tu hantar anak untuk berjumpa doktor bagi mengetahui status kesihatan mereka lah. Betul. Kalau dia masih belum sembuh sepenuhnya lah, maksudnya sembuh sepenuhnya dia tiada sudah ulcer di mulut dia, maksudnya bintik-bintik di badan dia tiada sudah yang masih merah, masih ada bintik-bintik yang masih segar, maksudnya kering sepenuhnya lah. Begitu. Faham? Okey, soalan yang seterusnya. Sekarang HFMD semakin merebak ke? Tahun ni macam mana Puan HFMD? Buat masa sekarang untuk buat masa sekarang di Labuan, setakat minggu lepas kita ada terima satu saja kes HFMD lah. Tapi ini adalah kami buat yang sesi web Be Live ni untuk macam Peringatan. Bukan peringatan. Macam untuk langkah berjaga-jaga. Begitu, sebab sesi sekolah baru saja bermula dan biasanya seperti yang saya maklumkan, bila penularan kes HFMD ni berlaku, dia berlaku bila tamat cuti sekolah dan kanak-kanak mula masuk sekolah, dan di situlah baru kes akan mula meningkat. Begitulah. So sekarang yang ini kiranya untuk sebagai langkah awal lah, berjaga-jaga. Begitu. Sebagai peringatan juga lah kan. Peringatan, betul. Okey, selamat. Ada lagi soalan yang seterusnya. Selamat pagi Cik dan Puan. Adakah notis penutupan Taska atau sekolah boleh dikenakan pada premis tersebut? Dan berapakah jumlah pesakit supaya penutupan dilakukan? Rasanya dia maksudkan premis ni Taska dan sekolah itulah. Jumlah pesakit mungkin yang dihidapi dijangkiti dengan HFMD. Macam mana Puan untuk bagi soalan ni Puan? Okey. Maksudnya berapakah jumlah pesakit supaya penutupan baru boleh dilakukan? Baru boleh. Okey, kalau untuk ini selamat pagi Fira Sofia. Okey, untuk yang jawapan yang ini dia adalah untuk melakukan penutupan Taska di Taska ataupun di sekolah lah. Dia biasanya adalah 3 kes dalam onset yang dekat lah. Offset yang dekat ni maksudnya dalam tempoh 5 hari. Dalam tempoh 5 hari itu kita terima 3 kes. Dalam tempoh 5 hari penutupan untuk Taska boleh dilakukan. Ini untuk memutuskan rantaian jangkitan lah. Faham. Okey, sekarang kita tunggu lagi mana tahu ada para viewer kita masih mahu memberikan soalan, boleh terus tunjukkan soalan. Kami di sini selagi ada soalan, selagi itu kami jawab. Okey, wah. Soalan seterusnya. Sekejap ya. Sekiranya kita tahu ada parent lain bawa anak dijangkiti pergi mall atau tempat makan orang awam, kita nak buat macam mana? Sedangkan kita tahu dia tengah dikuarantin kan? Untuk soalan ni, sekiranya seseorang tu telah dijangkiti HFMD, tapi dia membuat perlakuan yang berisiko Puan. Jadi macam mana dengan individu tersebut? Maksudnya kita tahu parents lain tu adakah
anak dia dijangkiti. Maksudnya anak dia dijangkiti. Tapi dia still bawa pergi mall, dia bawa pergi makan luar contohnya. Kan kita mesti elakkan benda tu. Oh, okey. Yang ini kita boleh, untuk yang kes begini, kita boleh buat inform ataupun boleh buat makluman atau aduan kepada orang tersebutlah, kepada pihak KKM, orang pihak kesihatan. Boleh ambil bukti jugalah, sebab kita takut nanti kita tersalah tafsir juga. Dia kena ambil bukti yang betulkah orang tu memang dijangkiti, memang betul dia kena penyakit macam itu. mana tahu kan? Macam mana dia tahu, dia kena ada spesifik lah, kena ada maklumat yang lengkap jugalah. Kalau ada nama pun okey. Maklumkan saja. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Surya Saleh. Soalan saya, penyakit HFND adakah boleh berjangkit melalui sentuhan? Okey, selamat pagi Surya Saleh. Untuk jawapan ni, memang dia boleh berjangkit melalui sentuhan lah. Maksudnya sentuhan tu kan, bayangkan, kanak-kanak tu yang kena HFMD, dia ada lepuh-lepuh dekat tangan dia. Lepuh-lepuh tu semua masih merah, masih kemerahan, dia ada berair, cecair. Jadi kanak-kanak yang sihat tadi tu pergi sentuh. Maksudnya adik-beradik mereka yang kena HFMD, dan dia memang akan kena lah, dia boleh berjangkit. Paling senang nak tengok lah. Okey, soalan yang daripada Winstruck Roy. Bagaimana kita nak tahu dia HFMD dari jauh? Ini mungkin daripada mata kasar, macam mana kita mau tahu orang tu HFMD? Okey, ini dia mungkin dia cakap dari mata kasar lah kan. Dari mata kasar. Okey. Ini kalau kita nak tengok dari mata kasar, memang kita senang nak tengok lah. Kita boleh tengok ada bintik-bintik merah. Dia kalau sudah ada demam, kita boleh cek juga dekat. Kalau mata-mata kasar ni, biasanya cikgu-cikgu taska dah biasalah. Dia tengok, dia boleh cek dekat mulut. Ada ulcer kah tidak. Okey, seterusnya soalan daripada Zumai Sarah Azazi. Kalau taska ada seorang dua sejak anak yang kena HFMD, perlukah pihak taska melapor kepada KKM? Ini maksudnya taska tahu ada budak yang kena HFMD, perlukah dia laporkan kepada KKM? Macam mana Puan? Yang untuk soalan ini, jawapan dia adalah memang perlulah. Sebab yang ini mana-mana sejak, walaupun dia tidak semestinya dua orang. Seorang sejak kanak-kanak yang kena HFMD di taska, kalau boleh taska tu boleh kena buat inisiatif untuk maklumkan kepada pihak kesihatan lah. Sebab pergerakan bukan hanya di taska sahajalah. Faham? Gerakan kanak-kanak yang kena HFMD tu. Faham. Soalan seterusnya daripada Lee Chifak. Apa yang ibu bapa kena buat supaya tidak dijangkit? Maksudnya sekiranya anak dia mendapat HFMD, apa yang dia kena buat? Parent kena buat. Apa ibu bapa kena buat supaya tidak? Ini maksudnya adakah serumah anak dia yang tidak jangkiti ataupun ibu bapa dia yang kita tidak anggap di sini anak dia dijangkiti HFMD kita anggap anak dia lah. Yang ini maksudnya soalannya ni, apa ibu bapa kena buat supaya tidak dijangkiti? Maksudnya di sini mungkin dia anak-anak dia lah tidak dijangkiti. Anak-anak dia, contohnya kalau dia ada ramai anak kan, seorang dijangkiti HFMD, apa yang perlu dibuat lah, maksudnya supaya anak-anak dia lain tidak dijangkiti. Okey, sekiranya kalau di rumah ada satu anak dijangkiti oleh HFMD, oleh penyakit HFMD ni lah, dan seorang yang lain tu masih sihat. Betul. Kalau boleh, nasihat saya lah, sediakan satu bilik khas di mana anak yang dijangkiti tu dibuatkan kuarantin dia sendiri di sana lah. Maksudnya tidak kalau boleh dia punya bilik mandi, bilik air pun di sana lah. Kalau boleh, kalau tidak pun tidak apa. Cuma jangan berkongsi cadar, jangan berkongsi tempat tidur, jangan berkongsi suduk. Sentiasa kena kerap amalkan kebersihan diri yang tinggi lah masa ni. Maksudnya cuci tangan, kena sentiasa sanitize permukaan di rumah dengan Clorox atau Dettol lah. Paling murah memang Clorox lah. Dia ada nisbah juga. Okey, soalan seterusnya daripada Nur Syahirah Kamarus Amin. Sekiranya pihak pejabat kesihatan daerah lambat respon tentang kes HFMD atau penyakit berjangkit di taska, macam mana ya? Yang ini kami punya interpretasi agak sukarlah, sebab macam mana
kita mau tahu memang dia betul kes HFMD ataupun tidak kan. Jadi untuk soalan ni, Macam mana sekiranya pihak pejabat kesihatan daerah lambat respon tentang kes kebiasaannya sekiranya seseorang itu telah dijangkiti HFMD, kebiasaannya dia akan mendapat cuti kuarantin lah. Ini kita sekiranya pihak pejabat kesihatan daerah lambat respon tentang kes HFMD atau penyakit berjangkit di taska macam mana ya. Yang ini kalau untuk di Labuan kita boleh call KKM Labuan atau notifikasi belum masuk ke sistem KKM lah. Yang ini mungkin notifikasi dia tidak masuk ke dalam sistem. Maksudnya apa yang kamu boleh buat, kamu mungkin boleh maklumkan sendiri kepada staff tu sendirilah, sebab biasanya kami ada satu sistem nama dia e-notifikasi. So apabila kanak-kanak tersebut ke klinik ataupun klinik swasta atau klinik kesihatan yang berdekatan dan didiagnos sebagai HFMD, pengamal perubatan dia akan mengisi satu sistem, dan di sistem tu kami akan terima semua nama-nama orang-orang yang kena HFMD lah. Dan sekiranya tiada, mungkin pihak tuan boleh datang ke pejabat kesihatan untuk maklumkan kepada kami. Naik ke atas. Bukan. Turunkan. Okey, soalan seterusnya. Sekejap ya, kami tengok lagi kalau ada soalan lain. Ini. Tapi kalau Labuan ni kan sekarang ni tiada air. Macam mana mau cuci tangan? Macam mana ni Puan Christine? Itulah sebenarnya kalau ikutkan air ni memang keperluan asas untuk hidup. Jadi kalau tiada air, hand sanitizer sajalah yang kita boleh, itu banyak jual di pasaran. Jadi kalau tiada air, kita boleh cuci tangan. Mungkin kalau tidak dapat cuci tangan, guna saja hand sanitizer lah. Matian. Apa ni? Okey, seterusnya Berapa harga kopan? yang mana? Adakah penyakit ini boleh menyebabkan kematian? Macam mana Puan? Ada mana? Ada soalan. Juhaili. Soalan daripada Muhammad Juhaili Abdul Hamid. Apakah penyakit? Adakah? Coba. Okey, adakah penyakit ini boleh menyebabkan kematian? Yang ini dia agak jarang untuk menyebabkan kematian, namun kebarangkalian dia memang ada lah. Dia boleh menyebabkan komplikasi yang serius, namun agak jarang. Cepat. Okey, setakat ini belum ada soalan baru. Adakah? Okey, yang ini kalau anak dijangkiti HFMD, ibu bapa dapat cuti kuarantin ke? Okey. Okey, yang ini untuk yang ini biasanya untuk kepada parents yang bekerja kerajaan, diorang memang akan dapat cuti kuarantin lah. Cuti menjaga anak dalam tempoh 5 hari. Begitu. Memang dapatlah, tapi untuk swasta saya kurang pasti, itu kena tanya apalah. Tapi kalau untuk yang bekerja dengan kerajaan memang akan dapat cuti kuarantin lah. So ini anak HFMD ni adalah di bawah penyakit berjangkit. Okey, live FB ni akan berakhir sebentar lagi. Mana-mana soalan lain kami akan jawab direct dekat ruangan komen lah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.